Kisah ni bermula masa kami buat job rutin pasang rumput tiruan Bunny Grass kat rumah jiran sorang ni. Semua nampak biasa je. Sampai satu hari, ada benda pelik berlaku. Kami tengah pasang rumput, tiba-tiba ada bunyi pelik. Tengok-tengok rupanya buai kat rumah jiran tu bergoyang sendiri. Tapi bila kami tengok lebih dekat, rupanya buai tu bergoyang sebab angin. Hahaha. Tapi serius, korang bayangkan kalau rumah tak terurus dengan rumput dan lalang tebal. Lepas tu ada buai goyang-goyang macam tu. Tak keseram? Kalau nak rumah nampak cantik, selesa dan tak seram macam tu, kena tukarlah ke rumput tiruan Bunny Grass. Tak perlu risau lagi pasal rumput panjang atau buai bergoyang sendiri. Hahaha. Dengan rumput tiruan Bunny Grass, rumah korang akan jadi lebih cantik, bersih dan yang penting, tak ada lagi benda pelik yang buat korang terkejut.